Ayam goreng spicy Muiz. Huh. Jom kita makan. Bismillah. Apa? Sedap gila weh. Untuk sos black pepper dia mungkin agak kurang sikit lah Bukan kurang daripada segi rasa dia, kurang kuantiti dia. Aku lagi appreciate kalau diorang dapat lebihkan sikit bagi nampak meleleh-leleh gitu kan. Hello. Testing 1, 2, 3. Hai, Assalamualaikum, what's up gang? Ini dia. Aku nak pergi terjah Muiz Hot Chicken, cawangan yang terbaru yang ada dekat Batu Pahat. Itu diorang ni baru pasang signboard apa lagi ni. Maksudnya baru buka babe. So jomlah kita pergi makan. Aku pun tengah lapar ni. Jom kita masuk. Oh, cantik bahagian dalam dia ni. Okay. Dan tak silap aku, diorang pun ada kat tingkat atas. Sekejap lagi aku nak order dulu. Lepas tu kita naik tingkat atas makan. Ni kat tingkat atas. Baik sihat Alamak. Baru sampai dah? Baru sampai? Mantap. Settle lah? Settle dah. Mantap. Bukan settle lah, baru makan. Oh. Okey geng, ini bahagian atas outlet terbaru dekat Batu Pahat ni. Aku boleh katakan agak luas lah Dan aku suka sebenarnya dekat outlet yang diorang open luas macam ni. Tak bersesak-sesak, tak bersempit-sempit. Dan diorang punya mural dekat bahagian tepi ni pun nice babe. Okey geng, inilah dia. Semua menu-menu yang ada dekat Muiz. Aku dah order kan. Macam hari tu aku dah try dah diorang punya apa? Nasi lemak. Nasi lemak diorang memang tip top. Tapi lah time tu aku try masa diorang baru-baru buka dekat Muar Johor hari tu kan. Dan yang aku nak try sangat-sangat sebelum aku try yang lain-lain ni, ini dia punya cheese sticks. Oh lama. Alamak, tak jadi pula. Ini kena makan panas-panas. Dia tak meleleh. Tapi kalau panas, confirm boleh tarik punya. Dia punya bahagian luar cheese stick super crispy. Untuk air ni, diorang ada bagi aku banyak air weh. Ada 1, 2, 3, 4 jenis air. Dan ini diorang belanja lah kids meals. Kita unboxing dulu kids meals ni. Diorang cakap kids meals ni akan start bulan Jun nanti. Susah pula nak buka dia. Okey, dalam ni ada fries. Oh, fries dia sama je. Bismillah. Lepas tu ni ada chicken nuggets, chicken nuggets. Weh, ini bukan chicken nugget biasa. Ini tempura. Lepas tu ada ni ada mainan. Geng, ada mainan geng. Kalau aku budak-budak excited weh dapat kids meal macam ni. Dapat mainan. Okey. Ya, Lego burger. So nanti adik-adik boleh pasang ni. Okey, make sure rupa dia macam ni. Kalau rupa lain tu minta mak ayah pasangkan Dia ada instruction sekali lah kat dalam ni. Cara nak pasang. Mak bapak yang pening kepala tu boleh tengok, boleh rujuk ni instruction ni. Lepas tu ada stiker juga. Okey, settle lah kita makan dia punya kids meals tu. Untuk kids meals tu dia sekali dengan ais lemon tea ni kalau tak silap aku lah Oh ya, ini diorang pun ada bubur. Okey, tadi aku tengok saiz bubur ni ada small, ada medium. Yang ni yang small. Aku nak layan bubur dia sekali dengan tu ayam goreng Muiz yang spicy. Itu dia. Ini diorang ada bagi sekali dengan white pepper. Meriah betul lah dia punya bubur ayam ni Aku nak taburkan dia punya white pepper ni. Tak ada white pepper ni kurang sikit lah. Gitu. Tergaul kan. Itu dia. Macam panas lagi dia punya bubur ni. Kejap. Sementara tunggu bubur dia ni sejuk sikit. Ini dia punya ayam goreng. Kita ngap dulu dia punya ayam goreng spicy ni. Ayam goreng spicy Muiz. Jom kita makan. Bismillah.
Sedap gila weh. Siapa yang rajin layan video-video aku dekat YouTube channel, korang mesti tahu aku memang peminat ayam goreng Muiz ni. Sebelum dia orang buka kat outlet, aku selalu pergi dekat dia orang punya stall-stall, kios-kios kan. Aku selalu layan dia punya ayam goreng yang biasa tu. Yang itu pun dah sedap dah. Tapi bila dia orang keluarkan yang spicy macam ni, lagi mantap. Untuk dia orang punya tepung bahagian luar memang ngam teruk, okay? Crispy. Aku sebenarnya daripada Johor Bahru, on the way balik Shah Alam, kita singgah ke Batu Pahat ni. Tahu-tahu pula Muiz Hot Chicken baru je launching dia orang punya outlet ni, geng. Ini dia orang punya curly fries. Okay, quality fries dong not bad lah Tapi fries dengan dia punya curly fries ni memang kena makan panas-panas. Ini dia orang punya ice lemon tea. Basah tekak jap. Bismillah. Wah, lega. Okay geng, jom. Ini aku nak layan dia punya bubur. Untuk dia orang punya bubur ni tadi, kalau korang perasan lah bahagian atas tu dia dah taburkan dengan dia punya isi ayam. Isi ayam yang telah pun dicari-cari gitu kan. Lepas tu adalah condiments yang lain. Jom kita try. Bismillah. Boleh tahan lah. Aku suka dia punya tekstur bubur ni. Dia tak too watery. Okay, dia pekat gitulah Nampak? Jap. Aku rasa aku nak ni cari-carikan isi ayam spicy ni dekat dia punya bubur. Dia punya kulit mengancam. Gini. Ini dia. Bismillah. Yang ni lagi ngam. Kulit ayam tu tadi, dia ada rasa yang flavor yang pedas sikit tu kan. Bergabung pula dengan dia punya bubur ayam ni, memang boleh pergi jauh. So siapa-siapa yang belum lagi cuba dia orang punya bubur ayam kan, makan dengan ayam goreng spicy, korang kena cuba. Meletup babe. Okey geng, sekarang ni aku nak layan dia punya nasi lemak. Sikit lah sikit. Sebab nanti kenyang sangat pula. Ini Muiz punya nasi lemak. Aku sukalah nasi lemak dengan ayam goreng crispy macam ni. Dan untuk dia punya kita panggil komponen nasi lemak ni komplit. Cumanya tak ada telur rebus lah Pada aku tak ada masalah pun. Kalau korang tengok dia punya nasi lemak ni, dia orang betul-betul masak babe. Dengan dia punya bawang apa semua kan. Dia punya aroma nasi lemak pun ngam lah. Mungkin dia orang dah upgrade sikit lah kot daripada yang aku pernah makan sebelum ni. Kita rasa sikit. Bismillah. Rasa bersantan dia tu ada, cuma tak kuat sangat. Pada aku ini lagi better daripada nasi lemak yang dijual oleh fast food lain. Seriously. Dan ini dia punya sambal nasi lemak. Susah pula nak buka kan. Cantik sambal dia. Ayam, dia bagi ayam crispy, elok macam ni. Alamak. Mantap lah weh. Bahagian luar crispy, bahagian dalam tu nampak juicy lagi kan. Jom makan sekali dengan dia punya nasi lemak. Ambil sikit sambal. Jom geng, bismillah. Okey, sambal nasi lemak dia, rasa bawang dia tu memang kuat betul. Okey, rasa manis-manis bawang tu kan. Dan dia more tu rasa yang agak manis. Okey. Wah, yang ni budak-budak boleh makan lah. Confirm tak nangis punya Sebab kalau pedas kan nanti budak-budaknya nangis. Dia punya pedas tu bukanlah tak ada, ada. Okey, cuma kurang. One more time. Kalau tengok dia punya warna sambal tu pun tahu dia punya sambal ni ke arah yang sedikit manis kan. Dia manis yang aku boleh terima lah. Dia ada certain rasa manis yang aku tak boleh terima, yang memang meloyakan pada aku. Dan ni nak makan sikit, dah tinggal separuh nasi lemak ni.
Okey geng, aku difahamkan yang sempena pembukaan outlet terbaru Muiz Hot Chicken dekat Parit Raja Batu Pahat ni kan. Diorang ada buatkan satu program beli dan menang. Untuk join dia, korang just kena purchase minimum RM100. Untuk RM100 tu korang boleh daftar satu nama lah tapi kalau korang berbelanja RM200, dapatlah dua nama. So nanti diorang akan bagi korang voucher dan korang tulislah nama, nombor telefon dan juga korang punya email. Lepas tu korang masukkan dekat dalam box yang diorang ada sediakan. Katanya diorang punya peraduan tu kan berlangsung sehingga 15 ke 16 Jun, lebih kurang macam tu lah. Okey, dekat Muiz Hot Chicken diorang ada Zappy Burger. Rasanya sebelum ni aku pernah makan diorang punya Zappy Burger ni. Kita tunjuk sikit. Alamak, gini comel dia punya burger ni. Untuk Zappy Hot Burger ni dia macam crispy chicken burger lah Lepas tu ada mayonnaise dan juga kobis kat bahagian dalam. Dia tak ada benda-benda yang pelik lah kat dalam tu macam cheese ke, nachos ke. Lepas tu sos korang letak lah sendiri dia bagi dalam paket-paket macam ni. Aku lebih suka macam ni sebab nanti burger tu dia tak, tak soggy kan. So itu dia punya Zappy Hot Burger. Tapi sebab kan dah try dulu tu, aku nak layan pula dia punya ni, Plenty Patty Burger. Yang ni rasanya aku tak pernah makan depan kamera kot. Jom kita layan lah. Lama. Okey. Yang ini dia serupa macam aku rasa korang tahulah kan. Apa benda yang sama yang macam ni. Dia rupa paras dia macam burger oblong gitu kan. Oblong dengan sos black pepper. Lepas tu dia bagi sekali dengan potongan bawang Holland. Nampak? Jom kita ngap yang ni. Bismillah. Untuk sos black pepper dia mungkin agak kurang sikit lah Bukan kurang daripada segi rasa dia, kurang kuantiti dia. Aku lagi appreciate kalau diorang dapat lebihkan sikit bagi nampak meleleh-leleh gitu kan. Dan untuk hirisan bawang Holland ni, dia macam tak berapa fine sangat. Itu mungkin pendapat aku lah kan. Kalau diorang boleh chopkan bagi lagi fine ke, mungkin lagi shock lah kot. Itu pendapat aku lah Keseluruhan untuk dia punya Plenty, apa nama dia, Plenty Patty Burger ni just nice. Keberadaan bawang Holland ni memang tepat kan. Okey geng, dekat Muiz pun ada aiskrim macam ni. Dan untuk flavor dia katanya ada coklat sahaja, vanilla sahaja ataupun mix macam ni. Aku ambil yang mix macam ni sebab boleh rasa dua-dua sekali dan nampak tu perbezaan antara kedua-duanya. So yang aku ambil ni yang mix. Kena makan cepat. Wow, brain freeze. Wow. So untuk siapa-siapa warga Batu Pahat ataupun yang tinggal berdekatan sini lah yang tak pernah lagi datang ke outlet Muiz Hot Chicken, tak kisahlah dekat Muar ke ataupun dekat Batu Pahat ni, main datang terjah dekat sini. Untuk siapa-siapa warga Singapura yang ada tengok video-video aku kan, korang mesti macam tak pernah lah lagi pergi ke outlet Muiz Hot Chicken. Korang boleh datang yang ada dekat sini sebab lagi dekat dengan korang, betul tak? Kalau nak pergi ke Muar tu, yelah kena tambah lagi berapa? Mungkin 1 jam kan? So okey gang, aku rasa itu saja aku nak sharekan dengan korang untuk video kali ni. Aiskrim aku ni pun dah nak mencair dah. Bagi korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Powder Babe Studios, make sure korang subscribe klik bell button yang dekat sebelah kanan tu. Dan siapa-siapa yang belum lagi follow kita orang dekat Facebook, Instagram dan juga di TikTok, boleh follow Powder Babe Studios. Okay gang, that's all for now. Thank you very much. Apapun menu-menu yang ada dekat Muiz Hot Chicken ni memang mantap, memang padu gila. Powder Babe.